Abu, kau dah bagi tahu Hakim ke pasal pertandingan pada hari pendidikan tu nanti? Belum, aku tak jumpa dia semalam. Velu adalah. Aku jumpa kat kantin waktu rehat tu. Aku dah suruh Velu cakap kat Hakim. Alah, kalau susah sangat kita masukkan nama Sing aja. Habis cerita. Betul tak, Bu? Tapi Sing tu leceh sikit lah. Dia tu suka bercakap masa buat kerja. Dah tu cakap bunyi kelakar je pula tu. Memanglah tak jadi kerja nanti. Alah, kita cakap lah kat dia. Jangan bercakap masa buat kerja. Kalau dia bercakap juga, Kita halau lah dia keluar. Tak pun kita suruh dia duduk tepi aja. Tapi kalau suruh duduk tepi, lagilah dia bising tak? tahu pun kau. Aduh, Botak. Oi, jangan main kepala lah. Cuba kalau kau tu kena ketuk, sakit tak? Tapi semalam, aku dah daftar nama Hakim masuk grup kita tau. Boleh tukar lagi kot. Kita cubalah tanya pada cikgu bertugas. tu ramai budak kat depan papan kenyataan tu. Jom kita pergi tengok. Diorang dah lekatkan kat papan kenyataan lah. Tengok tu. Nama Hakim kat bawah sekali tu. Tak kisahlah siapa pun dalam grup kita. Yang penting sekali, ni piala pusingan yang mesti kita rebut. Aku rasa kita patut rancang dari sekarang. Apa benda yang kita nak buat. Oi, Tambi, sini kau. Aku nak cakap sikit. Apa? Buka ke? Aku cakap mari sinilah. Ada benda nak cakap ni. Apa pula? Sini. Okey, gua rasa topik ni tak ada siapa pun terfikir nak buat. Ia ada unsur-unsur sains, sejarah dan tamadun. Kalau kita buat, garanti kita punya paling best. Tak sia-sia lah ambil engkau jadi ahli kumpulan kita orang ya, Hakim. Janganlah puji aku lebih-lebih. Nanti lubang hidung aku kembang. Susahlah aku. Aku rasa kan, kalau kita tambah dengan landscape, lagi cantik kita buat pokok, batu, sungai kan? Kan? Kalau kita ajak Sing join lagi bagus kan? Dia cara mengala melukis pun dapat. Tak boleh, Kim. Satu kumpulan tak boleh lebih dari 4 orang. Tapi kalau boleh pun, kita takkan ambil dia. Menyemak aja. Tak baik cakap macam tu, Sob. Dia pun kawan kita juga. Kalau Sing dengar, tentu dia kecil hati dengan kita. Alah, Kim. Kau bukan tak tahu Sing tu mana pernahnya serius. Kalau ada dia, memang tak jadi kerja lah. Asyik gelak aja. Lagipun, Sing tu bukannya reti kecil hati ni. Dia selam benda aja. Bukannya dia tulis orang mengata kan apa kan. Habis, dia nak mula yang projek kita ni. Aku dah tak sabar nak melenyek kelas tersi ni. Petang esok, kita start lah buat. Aku dah minta kebenaran dari guru lukisan untuk gunakan bilik kelab seni sekolah kita ni. Cantik lah tu. Kalau kita buat kat rumah leceh. Nanti nak bawa ke sekolah jadi satu masalah pula. Berapa hari esok cikgu kasih tempoh untuk siap-siapkan semua itu. 3 hari, bermula esok. Tapi kan, aku terfikirlah apa kata kalau kita guna tanah liat. Lagi best. Lagi natural kan? Boleh ke? Itu terpulang pada kreativiti kita lah. Lagipun dalam syarat-syarat pertandingan tu, tak ada tulis pun. Kalau gitu okeylah. Petang ni kita boleh pergi ke sungai cari tanah liat. Kita campur dengan minyak kelapa tu. Rendam dalam baju yang kasih keras. Esok pagi kita bawa ke sekolah. Alright. Kalau semua dah setuju, petang ni kita sama-sama pergi sungai. Boleh mandi sekali. Yahoo! Belu. Tak perasan pula. Di mana kau sampai? Alah, merajuk lah tu. Kita tak layan. Alah, Velu, relax lah. Melah sini. Oi, alamak, merajuk pula. Kreativiti. Last pakai pelata sim juga. Aku dah cakap dah. Pakai tanah liat tak boleh. Susah nak bentuk. Pirah, rupanya cadangkan pakai tanah liat. Nak salahkan kita orang pula. Aku cadangkan aja. Tak semestinya kena ikut. Tapi korang pula yang sokong lebih-lebih. Oi, sudahlah. Kerja pun dah siap. Apa lagi nak bising-bising? Jom masuk kelas. Kejap lagi loceng bunyi tu. Dasar betul lah. Ini kalau tak menang tak tahulah.
Memanglah pengadil tu tak tahu menilai seni. Weh, jalan slow sikit ah. Macam, diorang dah belah ke? Diorang letak plaster scene, diorang kat mana? Ada kat atas meja. Itu dulu pun tak pergi. Diorang baru je keluar. Apa lagi? Inilah masanya yang paling cantik untuk kita jalankan kerja jahat kita ni. Dengar sini Tambi. Aku nak kau pergi penyek-penyekkan plaster scene dia orang tu. Aku nak dia orang tarik diri dari pertandingan tu esok. Apa lagi? Pergilah. Ingat, penyek-penyekkan semua sekali. Kalau tak, aku penyekkan kepala kau tu. Nah, ambil ni. Ataukah mensabotaj kawan-kawan aku ni? Apa salahnya? Lagipun, diorang tak ada ajak aku jangan kumpulan diorang. Aku datang pun, diorang buat tak ada layan. Hentam sajalah. Ya! Apa pasal dia pukul kita? Mana lagi tahu? Kau tanyalah dia. Buat video kot. Aku rasa elok kita simpan plaster scene kita tu kat tempat yang selamat sikit. Takut nanti ada pula budak-budak yang usik, rosak pula. Tak pun kita bawa balik terus lah. Besok hari pertandingan, kita bawa semula ke sekolah. Aku rasa sayang pula lah sebab kita dah buat cantik-cantik. Jadi satu kerja pula nak bawa balik. Tak payah pun. Ayah, siapa punya kerja ni? Ni yang aku nak marah ni. Perbuatan tu kutuk betul. Tak ada hati perut langsung. Aku pun dapatlah siapa yang buat kerja ni. Memang aku langgar dengan teksi. Tapi Dul, kau tak ada teksi Dul. Aku boleh sewa. Tak pun aku beli. Biar habis duit tabung aku. Asal hati puas. Rancangan kita berjaya. Aku tak tahu langsung ni tau. Aku baru kali pertama ni masuk dalam kelas seni ni. Jangan tuduh aku tau. Bila masa pula kita orang tuduh kau? Kau dari mana pula ni, Velu? Tiba-tiba aja timbul kat belakang. Aku dari rumah. Tak. Dari bilik guru. Aku pergi tanya cikgu sama ada aku boleh masuk ke tidak pertandingan mereka bentuk plaster sini. Weh Tabi, kemari kau. Apa benda yang kau cakap dengan dia orang tu tadi, ha? Tak ada. Saya tak ada kasih tahu apa-apa pun. Sumpah. Macam mana ni? Esok dah hari pertandingan. Kita nak buat yang baru memang dah tak sempat dah ni. Nak tarik diri pula takut cikgu marah sebab dah last minute. Aku rasa kita masuk jugalah. Alang-palang aja kita buat kerja sekurang-kurangnya, kita dah berusaha. Nasib tidak menyebelahi kita. Nak hantar juga plastik yang dah penyek-penyek tu. Mengaruhlah kau ni, Sob. Nanti cikgu ingat kita memain pula. Kita tak ada pilihan. Kalau kita tak hantar langsung nanti,